Okey, sini bang. Abang lambat sikit RM5. RM5? Boleh lah, murah agak lah RM5 kan. Tadi abang lambat. Tengok tadi. Ya bang, saya dah peluh ni kena belanja air. Cendol nak cendol? Cendol? Dah, ambil RM1 je. RM1 lah, RM1. Saya nak RM1. Tadi tak ada. Cepat je. Pegang jap. Ni subsidi. Apa? Ambil. Sini. Pakcik. Okey, saya jual. Okey. Ni beras lain pula kak. Ni basmati punya. Nak hidup? Nak hidup. Bas hidup. Ni bas hidup. Satu family kak. Okey. Terima kasih saya jual Terima kasih. Okey. Mari sini bang. Alah, besarlah duit tu. Berapa abang nak nego? Saya nak jual kat abang. Biasa harga pasaran 20 kan? Harga pasaran 20. RM1. 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 Ha. Pasal saya rajin tengok live. Abang ni tengoklah dia buat RM1 tu. Aku saja ulur 20. Saya jual ya. Saya beli ya. Okey. Terima kasih bang. Okey. Okey. Beras kat rumah ada lagi. Orang hujung bulan nak beli. Alhamdulillah. Okey bang, sini bang. Abang orang kedua RM3. Bayar. Bayar lu. Gambar lu. Okey, terima kasih saya jual Okey beli. Berapa ringgit? Tu biru. Okey. Nah. Tiba ini. Ini gaya gamai lah. Saya jual ya. Okey. Mana? Okey. Oh, lawa lah baju dia. Nah, saya jual Okey. Saya jual Baik. Okey. Waalaikumsalam. Tongkat lu. Okey. Waalaikumsalam. Ya. Dia bagi receipt. Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Saya jual RM1 bang. Saya jual Okey. Saya jual ya. Okey. RM1 tak ada? Shilling. Dia selalu beras ada subsidi. Okey. Saya jual. Ni. Beras dia selalu ada subsidi lah. Okey. Beras kan memang ada subsidi. Saya ingat government je subsidi. Saya pun bagi lah. Okey. Okey bang. Selamat. Amin. Terima kasih. Okey. Berapa pengerasnya abang sanggup? Tak apa dah. RM1. Ya betul. Okey, saya jual Okey. Halal kak? Ni ada cok halal. Saya jual Amin. Rumah lain-lain kan? Walaupun pakai tudung sama. Duit. Dia member tolong bayar. Okey. Okey, terima kasih. Cukup lagi. Cukup. InsyaAllah cukup. Okey. Okey, saya jual. Okey. Tu RM10.